Hi guys, welcome to my YouTube channel. Welcome back. So hari ni, malam ni, today kita akan kembali lagi bersama game horror. Semalam aku baru je sebut yang aku nak berehat, mental, physical, otak berkecamuk, segala perasaan-perasaan yang menakutkan. Nak rehat daripada game horror, dan hari ni kita datang lagi dengan game horror. So please bagilah suggestion game-game yang kita boleh main selain pada horror. Mungkin game-game comel. Because mungkin kalau nak game multiplayer, game-game kooperatif agak susah sebab rasa tak ada kawan yang main game. So macam tu lah. So kita malam ni kita akan main game Midnight Postman. Macam yang korang nampak lah. Tada. So semalam kita dah main game Late Night DJ. So semalam kita tahulah kita kerja sebagai seorang DJ. So sekarang macam sama juga. Dekat tajuk dia dah terpampang yang kita kerja sebagai postman di tengah malam lah. Saya pun tak tahu bila masa postman bekerja sampai tengah malam. Saya pun tak tahu, mungkin di luar kita tak tahu, dekat bandar. I'm not sure about that. Tapi tanpa melengahkan masa, kita buka setting sekejap dulu. Okay, volume kita try 100. Volume kita try 100. Okay lah, kita terus masuk dalam game je lah. The new game. Let's go tonight. Malam ni sejuk. Why do I keep this up? Another long shift ahead. Okay, long shift. I barely notice how I go through a whole pack of cigarettes every day. Aku tak perasan berapa banyak, bahkan whole pack cigarettes aku habis dalam sehari. Time to go. Okay, it's time to go guys. So kita tengah bekerja. Di rumah kita. Kenapa setiap okay, ni betul. Terkejut. Aku ingat orang tadi. Okay, so kita jalan. Okay guys, once I dream of being a rockstar. Kita ada dream nak jadi rockstar. Now I'm just delivering package to survive. Tapi sekarang kita hanya menghantar paket untuk survive. If only I could find a million yen on the street. Kalau lah aku dapat 1 juta million yen, win the lottery. Tak payahlah guys, lottery tak pernah menguntungkan. Itu orang ke pilih bomba? Aku jadi seseram sangat. Boleh lari tak boleh lari? Wow guys, if I'm not mistaken, ini adalah apa ni? Short horror. Just a short horror. So kita tengoklah berapa minit je. Apa ni? Wow. Okay, kita masuk lah. Weh, kau terkejut aku. Amboi. Hai. Guys, sekejap. I'm so sorry tau. Tapi sekejap ni better sikit. Tak. Guys, kamu, saya takut korang pening. So tak apalah, macam ni lah guys. Okay. Tak, kau perasan tak betapa sunyi, seram, sejuknya dekat luar, dan kau tengok lagu kat dalam. Okay, kita pergi. Assalamualaikum cik,
Bang pakcik. Cik. Okay, speak. Hirano. Okay, nama dia Hirano. Saito-kun. You are here. You are right on time. Saito-kun. Aku dah sampai dah. On time mana you know. Evening, Hirano-san. What's the task tonight? Okay, petang, Hirano-san. So, apa tugas aku hari ni? As always, take this package. Package kok. Tak payah bunyi macam tu lah. As always, take this package and give it to our customer. Okay, kita ambil package, kita bagi customer macam biasa guys. Address, alamat dia adalah Hashimoto Dori 11. Hashimoto Dori 11. Exit the store. Aku tak tekan. No need, I know the time. Oh, dia tahu. Aku tak tahu. Masam dia. Ask about the package. Should I be careful with the package? It's nothing fragile. Just snacks, Max Vegas, then One Piece. So, kita tak perlu berhati-hati sangat sebab dia bukannya mudah pecah ke apa. Snack je. Fine. Do I need to say anything? No need. They'll know it's from us. Tak perlu cakap apa-apa. Dia orang akan tahu tu daripada kita. Got it. I'll be back soon, okay? Aku datang balik Take care, Saito-kun. Don't keep them waiting for too long. Guys, tengok perbezaan tak? Serabut lah aku. Dah masuk balik tak? Cakap kan dulu. Dia tak boleh tahan. Aku lah. Apa pasal dia punya lagu lain betul? Okay, keluar sini. Lepas tu aku serabut lah. Pasal dia tak bagi tahu. A cashier by day, a courier by night. Pada live. Oh, so siang-siang kita kerja sebagai cashier. Why do people have to work untuk dapat duit? Kalau kau no other creature on earth needs to earn money to survive. Apa yang teruk sangat bunyi machine dia? Guys, nak air apa guys? Oh, tak jadi. Tak jadi guys. Guys, aku dah tak boleh nak beza lah dalam game ataupun dekat luar bunyi. Dalam game ke guys? Uish. Oh. Kau akan daripada jalan mampus aku. Okay. Some people actually enjoy their jobs. Yeah. Some people. Strange people. And I'm here time to meet. Aku cakap no. Tak terkejut. Alhamdulillah. Okay, pakcik. Good evening sir. Pakcik, selamat malam, selamat petang. Ini untuk pakcik. Ini untuk pakcik. Kau lambat. Aku dah order berjam dah. Minta maaf pakcik. Saya tadi jam. Shift just started. Stop for a cat. Rosa sleep. Seraput lah aku alasan dia. This is my first delivery of the night. I just started my shift. Ini delivery first saya untuk malam ni pakcik. Saya baru je start shift. Saya minta maaf ya pakcik atas ketidaknyamanan, kelambatan, ketidakpuasan hati. That's your excuse? Itu alasan kau? Ini bukannya first time kau lambat. Saya faham pakcik. Saya akan make sure yang benda ni takkan jadi lagi. You better. I'm not paying for cold food. Aku tak bayar untuk makanan yang sejuk. Itu bukan makanan cik. Cuma package yang cik order. That's not the point. Just don't waste my time next. Mana pakcik tu? Oh, pakcik buat apa ni? Macam pokok apa ni? Pokok keladi. Pokok apa ni tak? Pokok lah nama dia. Tak. Okay.
Kau ambil bicycle dia kan. Ayo. Okay, so kita seram. Guys, kalau lah korang kerja delivery kan dekat kawasan yang macam ni, korang sanggup ke? Tambah lagi dekat balik. Some people are just impossible to please. Kau percaya tak kalau tiba-tiba dia meletup? Is it possible to make everyone happy? Oh. Okay, no matter what you do, someone will find reason to hate you. Betul? Guys, kita sebagai seorang manusia, kita takkan mampu untuk memuaskan hati semua pihak. I just hope Hiro-san doesn't get disappointed in me. Lately, he's the only person I really talk to. Oh, so kita cuma rapat dengan Hiro-san. Apa nama dia tadi? San. So guys, dalam hidup ni kita tak boleh expect untuk semua orang setuju dengan kita tak boleh expect semua orang untuk berpuas hati dengan kita. Kita patut buat yang terbaik, dan kalau benda tu masih belum cukup, it's okay. Kita tak perlu nak menjadi perfect. Kita tak perlu jadi sempurna untuk orang. Macam tadi kan kita terlambat, semua itu adalah manusiawi. Itu adalah kesalahan yang manusiawi. Tapi janganlah buat selalu. It's okay untuk orang membuat kesalahan. Korang jangan expect diri korang untuk sempurna. Okay, aku tak boleh betul lah dengan lagu dalam kedai ni. ATM 24 jam. Tu tak dalam ni merasa selamat. Seronok lah. Tak, ATM 24 jam mana ATM nya? Hiroshima, apa nama dia tadi? Hirano-san. I'm back from delivery. Saya dah balik daripada delivery. How did it go? Everything alright? Pakcik tu dia emosi lah. It was fine. The customer wasn't happy by the wait. Don't worry about the delay. We're short staff anyway. Betul? Betul. Here's another one. Okay, ni lagi satu. Address Hashimoto Dori 4. Okay, got it. See you soon, saya tu. Kenapa aku asyik lupa nama dia? Apa nama dia tadi, guys? Himona apa? Ya Allah. Guys, sedapnya. Okay, kalau ni dia, kita yang ni lah. Ni apa? Limau boleh lah, guys. Jom kita akan dengar 1, 2, 3. Yeah. Rasa macam nak masuk balik. Betul tak? Kalau ikut hati nak je lepas hujung tengok ada apa. Tapi itulah, takut sikit. Okay, it's so windy tonight. Malam ni agak-agak berangin. Serabut lah bunyi mesin ni. My legs feel heavier with each step. Kaki kita semakin berat. Maybe I should quit this job before it eats me alive. Maybe kita patut berhenti kerja ni sebelum dia memakan diri. Okay. I know her. She asked for deliveries to her backyard. Oh. Guys, sekejap lagi kau hati-hati ya. Confirm. She's always busy. 1, 2, 3, Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada, okay. Tak nak pandang. Tak kisahlah. Guys, you guys need rest, okay? If you guys rasa macam you guys perlu kerja lebih, it's okay. Tapi ingat yang korang pun perlu rehat. Mental pun penting, okay? So contoh dia dengar lagu macam ni. Speak.
take this to the house at the end of the night. Aku serabut lah Hiranu. Aku tolonglah teman aku. The address is Hashimoto Dori 23. Alright, heading there now. See you shortly, Saito. Serabut lah. Belah mana pula ni? Mana? Tak ada ke? Mana? Mana guys? Oh, belakang tu. Kenapa tak bagi sekali je? Do I even have a dream anymore or just a routine? Kita kan ada dream. If I vanish, how long until anyone notice? Kalau aku hilang, sampai berapa lama orang akan notice? Don't know. Maybe I'm already ghost. Jangan cakap macam tu, kau seorang tengah jalan aku tampar mulut kau kang. Just drifting around unnoticed. Lepas serah sangat. Jangan macam tu. Nights like this make me wonder if I ever really existed. Guys, don't be like that. Baru cakap kalau tadi. Tak nak pusing. Sumpah tak nak pusing. Sumpah tak nak pusing. Sumpah tak nak pusing. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tak lah. Kita tak pernah datang sini guys. Oh, pusing macam ni je. Okay. InsyaAllah aku tahu akan ada jump scare. Jauh sikit daripada skrin. Ya Allah. Come on. Buka lah pakcik weh. I should just go back to the store. Guys, pusing. Akan ada jump scare. Believe me or not? Okay, 1 2 3. Keluar daripada ni confirm punya. Kan aku kata dah. Masih tak terkejut. Dah get ready guys. Dah terlalu banyak main game horror di luar konten. Saya dah terbaca, dah menonton lah. Tak ada nak main. Sorry for making you wait. Didn't hear you knocking. Whole night to be standing out here. Sejuk kan malam ni. Duduk luar, pakcik muka jangan macam Sheriff. It's a part of the job. I feel bad. You must be freezing. Come in. One bit. Guys, lepas ni adakah kita main kerja-kerja? Tapi kita tak boleh shift tadi. Okay. Just need to drop this off then I'm gone. Let me get you some tea. It's the least I can do. Guys, kalau korang pergi deliver tengah malam ni, pagi-pagi buta pukul 2, 1, 12, orang offer korang teh, korang akan accept ke? Tak kan? Mustahil lah. Kita decline, kita tengok dia nak cakap apa. No thanks, just 5 minutes. You've earned that much, haven't you? Fine, maybe you're right. Come on in. Guys, boleh tak nak mengeluarkan kata-kata yang ni sikit? Sorry again for making you wait in the cold. You said your name was Saito, right? Yeah. I'm Oka. Oka. Kakak. Okay, nama dia kakak guys. Tak rasa kita pernah jumpa. Minum pula dah. Kenapa minum kena pejam mata? Amboi. Weh. Kerja ni tak ada. Kau tengok belakang tu tergantung tu guys.
Kerja ni tak tinggalkan kau untuk rehat kan. Lebih kurang macam tu lah. So dia translate malam ni macam kurang sikit. Not really. Kau bangun, you bangun secara penat, you balik pun penat, pergi sana penat, sini penat, makan pun penat. And between that, people barely look at you. Kau tengok muka dia dah berubah. Kau tengok muka dia macam, muka sekejap lagi aku akan macam tu. Dia cakap people pun jarang mencari kita. Like I'm invisible. Ni ada suara guys. Rasa macam halimunan. Just deliver stuff and not politely and leave. Just hantar barang, lepas tu anggur, lepas tu belah. He really understands me. Sudah catch feeling. Kita lelaki ke perempuan? Lelaki lah kan. Have you ever asked yourself why you keep doing it? Kau pernah tak tanya diri kau kenapa kau terus buat benda ni setiap malam? And what keeps you going? Dan apa yang membuatkan kau terus buat benda ni? Habit, fear, ketakutan, sewa rumah. Itu bukan hidup. So, jadi sesuatu yang lebih baik. Tapi benda tu tak datang pada kau. Kau yang kena ambil langkah pertama. You sound like you have done it. Bunyi macam kau pernah buat. Kau dah pernah. Dan aku nak offer kau peluang yang sama. Take my number. Ambil nombor aku. There's a pen behind you. Tak payah pusing je lagi. Kau habis. Believe me. Okay. Guys, believe me or not, dia sengaja bagi alasan suruh ambil pen. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ready. Kan aku dah cakap. Sakit telinga aku sekali. Kenapa kau bagi terima? Local postman missing during a night shift. Police investigating. Kau masuk dah surat khabar. Yeah. Surat khabar. Ini China. Oh, ini China lah guys. I thought it's ni patut jalan macam tu. Ini one aku benar nak kata ada ending lain ke? Okay. Kenapa sunyi? Sunyi sangat. Okay, tak apalah. Dah habis kan? Okay guys. It's a good game. Tapi pengajaran dia adalah jangan kerja tengah malam. Pengajaran dia adalah kau jangan terlalu percaya orang. Kau jangan cepat sangat macam oh yalah okay tak apa. Okay jom jemput masuk rumah. Jom jemput minum. Kau tiba-tiba macam tu macam ni kau. Dan sebenarnya kan ada dark side of this game sebenarnya kalau dilihat secara lebih mendalam. Game ni dia watak dia bercerita tentang seorang watak yang rasa macam I'm not living. Aku tengah tak menjalani kehidupan secara normal. Aku macam tak wujud dalam dunia ni. Bahkan kalau aku hilang sekalipun takkan ada orang cari. Guys, if you ever in this situation, I hope you're getting well. I hope you will heal from whatever that you hadap. I hope you will heal dari semua, all the fear, all the sadness, all the kekecewaan. Don't ever think yang you tak penting. Jangan pernah think yang kalau you hilang tak ada orang kisah. Sebab kalau you hilang confirm akan ada orang cari. Bila jadi macam ni, korang akan cepat rasa macam bila orang bagi sedikit je perhatian, korang akan terus attach. Korang akan rasa macam oh my god, he or she understand me. Dan korang akan macam terus terjatuh ke dalam lembah yang diorang sediakan,
yang sebenarnya diorang hanya nak menggunakan, yang diorang cuma nak memerangkap lah. Contohnya macam ni lah. Tadi dia dah macam, oh dia ni dah, dia faham aku. So and then dia macam comfortable, dan lelaki tu rupanya hanya berniat jahat terhadap dia lah. Bersama, walaupun kita adalah watak dia pun lelaki, tapi ya. Yeah. So pada korang yang mungkin tengah rasa macam korang kalau hilang pun tak ada siapa cari, percayalah ada, masih ada yang peduli. Jangan give up. Go on guys, go on, don't worry. Macam game ni simple. It's a short story, tapi ada makna. Kali ni kita boleh bagi 10/10 guys. Untuk aku sendiri 10/10 untuk aku lah. So okay, sampai sini je lah kot. Okay, guys, kalau korang ada cadangan game, please komen kat bawah, please. Okay, sebab macam jam lah nak cari game. Macam tak tahu macam, tapi nak main game horror macam takut sikit, macam jantung macam tak aman damai lah macam tu. So okay, kalau korang suka video kali ni, tekan button like. Korang jangan lupa subscribe, on notification, comment, and see you in the next video. Bye.